Supaya kata, baik tak segi, dengan rumah pun tak apa. Supaya rumah dekat dengan masjid. Tak payah pergi, buat lengah kaki lah. Duduk tangga, bila tak dengar tahu tu. Seorang tak sama dia ke dogah lah. Lepas, bising. Duduk tangga sama kita pun sedang molek. Baik tak segi. Jadi tidak majlis ilmu, dah tangga sama dia tahu. Tak boleh lagi yang majlis ilmu ni. Jalan pun tak boleh. Jadi dengar saja jangan tu. Jalan pun tak. Jalan tak ada pada dia, tengok rumah. Tengok kaset rumah. Jalan tak dapat mana. Majlis ilmu pun. Mau dia bukan majlis ilmu tak dapat mana. Ilmu dia dengar saja. Gitu. Jauh tu beza tu. Tak payah gila dengan kaset je. Dengan YouTube. Lah ni kan ada alat tu ke. Takat supaya. Gitu. Jadi dia ingat, tak payah pergi, mana lagi. Kita duduk di rumah, boleh dengar bila tidur, boleh dengar bila masak, boleh dengar bila berak, dia kata. Jadi bagus dia lah tu. Tak lelah. Dia tak tahu jalan selakah tu 100. Kau tak mari, kau tak tahu. Tengah orang royak gitu, dia tak dengar. Bukan dia tak mari. Kau malah lah. Kau malah, tapi kalau gitu. Dengar rumah. Baik dengar rumah lah. Senang biar-biar makan. Biar-biar dia tai gutu. Gitu. Dia tak ada dia jalan. Dan dia majlis ilmu pun tak dapat. Jauh lah tu best orang langit dengan bawah. Minta saya fikir lah tu. Sebab tu lah ya. Dengar rumah. Dengar di masjid. Jalan lagi lelah. Dia tak khabar selakah tu 100 saya beri. Dia tak dengar kita ayat gitu. Dia tak mari. Gitu noyak gitu. Jangan fikir lagu tu. Tuhan tak akan sia-sia. Sebab kita wih kat orang lah. Kita katalah. Wih gula kat orang. Wih gula kak. Ikan tu. Kita beli ikan 15 hijau. Beli sikit je ke dia nya. Kau wih seteping je kat orang. Kita wih kemang kita tu. Lepas tu sate lagi. Beli. Garang beli. Kapa lebuh. Nak buat apa? Nisan. Kalau buat nisan. Nisan beli. Hatu ekor kita tu. Orang kita tu kira juga. Orang masuk tu. Orang tempat pisang tu. Kalau orang acap pisang. Orang buat tu. Nak boleh nyudah tu. Bukan kemain lelah tu. Ingat tak tahu kepala kita lelah tu. Dia beri tenaga kita tu. Dia beri cukup pula. Gitu. Tak sia-sia. Allah ni kan sikit habuk tak zalim. Buat sikit boleh sikit. Buat banyak boleh banyak. Tengoklah pergi tengah kalau upaya besar, ikan besar. Ikan udang ikan. Anak ikan udang. Upaya tu anak ikan, bukan belada, bukan cacing. Mata pun besar lah upaya anak ikan ni. Ikan kakak makan. Kan tu. Kecil je ikan. Belada, anak belada kecil je. Ikan puyuh. Supaya boleh tabur 20 ya. Lah ingat boleh 50. Besar kan 50 tu. Ikan besar lah kan. Gitulah ibarat. Jadi kalau upah kecil, kecil lah. Kecil, ada ikan kecil makan. Mata pun kecil. Dan kalau mata kecil, ikan besar gambit masuk dalam tu. Tak terlekat pun. Awah jadi mata kaja jadi betul gitu. Terlucu lah tu. Tak padan. Gitu.